Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahli Maths Blue yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan izinnya telah sampai kita ke penghujung tahun 2025. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli Maths Blue yang sentiasa memberi sokongan dan kepercayaan kepada syarikat ini sepanjang 10 tahun ini. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, pihak kerajaan telah melaksanakan beberapa perubahan dasar dan polisi. Antaranya kenaikan gaji minimum, pelaksanaan cukai import dan eksport, cukai perkhidmatan SST sebanyak 8%, serta kenaikan harga bahan mentah. Sepanjang tempoh tersebut, pihak syarikat telah berusaha menyerap segala kenaikan kos ini demi memastikan harga produk kekal stabil dan tidak membebankan. Namun untuk memastikan perniagaan ini terus berjalan dengan baik, kualiti produk terjaga dan sistem kekal stabil untuk jangka masa panjang, pihak syarikat akan melaksanakan beberapa penambahbaikan bermula 1 Januari 2026. Pertama, pelaksanaan harga baru dan jumlah PV baru bagi produk yang terpilih seperti berikut. Pertama, Habbatus Sauda, harga runcit Semenanjung RM33, harga runcit Sabah Sarawak RM39, harga ahli RM29.50 sen dan nilai belian 20 PV. Yang kedua, shower gel, harga runcit Semenanjung RM33, harga runcit Sabah Sarawak RM39, harga ahli RM29.50 sen dan nilai belian 20 PV. Yang ketiga, natural deodorant, harga runcit Semenanjung RM33, harga runcit Sabah Sarawak RM39, harga ahli RM29.50 sen dan nilai belian 20 PV. Yang keempat, natural pomade, harga runcit Semenanjung RM33, harga runcit Sabah Sarawak RM39, harga ahli RM29.50 sen dan nilai belian 20 PV. Yang kelima, kopi kunyit hitam dan halia, harga runcit Semenanjung RM39, harga runcit Sabah Sarawak RM45, harga ahli RM35.50 sen dan nilai belian 22 PV. Yang keenam, minyak angin bidara, harga seruncit Semenanjung RM20, harga runcit Sabah Sarawak RM25, harga ahli RM18 dan nilai belian 10 PV. Yang ketujuh, perfume, harga runcit Semenanjung RM20, harga runcit Sabah Sarawak RM25, harga ahli RM18 dan nilai belian 10 PV. Yang ke-8, madu Habbatus Sauda, harga runcit Semenanjung RM69, harga runcit Sabah Sarawak RM75, harga ahli RM63 dan nilai belian 40 PV. Dan yang ke-9, minyak urat sendi, harga runcit Semenanjung RM49, harga runcit Sabah Sarawak RM56, harga ahli RM45 dan nilai belian 28 PV. Kedua, pelan bonus meningkat dari 28% kepada 39% bermula Januari 26. Peningkatan ini bertujuan untuk memberi pulangan pendapatan yang lebih besar kepada semua ahli Maths Blue. Ketiga, pihak syarikat akan memberikan kalender Maths Blue 2026 secara percuma kepada ahli Maths Blue yang membuat pembelian RM100 ke atas. Stok adalah terhad. Akhir kata, syarikat amat menghargai sokongan dan kepercayaan yang diberikan selama ini. Semoga tahun 2026 memberi lebih banyak keberkatan dan kejayaan untuk kita terus berkembang bersama. Guna, sebar, bina, berjaya. Sekian, terima kasih. Sebarkan kebaikan.